Ada bajet RM100 simpan dalam akaun Gap. Ada bajet RM1,000 simpan dalam akaun Gap. Ada bajet RM10,000 pun simpan dalam akaun Gap. Malah kalau tuan-puan ada bajet RM100,000 juga boleh simpan dalam akaun Gap. Akaun Gap tu apa? Jom saya explain. Tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Inilah akaun Gap atau singkatan bagi Gold Accumulation Program atau bahasa mudahnya akaun simpanan emas. Yang mana dalam akaun Gap ni kita boleh kumpul emas sikit-sikit bermula serendah RM100 sahaja. Dan hasil simpanan gerak emas yang terkumpul kita boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal macam ni. Ini adalah akaun Gap saya dalam aplikasi Public Gold. Dekat sini dipaparkan jumlah gram emas yang kita dah simpan. Kalau nak tambah simpanan, tekan saja top up dan masukkan amount dalam ringgit ikut bajet masing-masing. Contohnya top up RM1,000. Sistem akan terus kira berapa gram emas yang kita dapat berdasarkan harga emas semasa. Nak mula pun mudah, serendah RM100 dah boleh simpan dan dapat lebih kurang 0.1 gram lebih. Lepas tu boleh tambah sikit demi sikit sampai capai target. Bila gram dah cukup, tekan saja withdraw untuk keluarkan emas fizikal. Kita boleh pilih item dari 0.5 gram sampai 1 kilogram ikut apa yang kita nak. Yang penting jangan daftar terus melalui aplikasi Public Gold. Dan pastikan berdaftar di bawah dealer aktif supaya mudah dibantu. Ingat, bila kita nak simpan emas di Public Gold, jangan memandai-bandai. Register direct di aplikasi Public Gold. Pastikan tuan-puan berdaftar under dealer yang aktif yang boleh bantu tuan-puan jika ada apa-apa masalah. Sekarang nak simpan emas sangat-sangat mudah dengan adanya akaun emas Gap dekat Public Gold. Sebab tu Public Gold dah ada 2 juta penyimpan emas. Jadi untuk tuan-puan yang masih belum mulakan simpanan emas dekat Public Gold, sangat-sangat rugi. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, yang pertama, walau berapa bajet pun, tuan-puan boleh tengok video yang saya pin atau just klik link bio untuk saya bantu. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.